membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 29 April 2025. Saudara, Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 hingga 19. Saul, yang terus-menerus mengancam hendak membunuh murid-murid Tuhan Yesus, sampai di Damsyik, tiba-tiba suatu cahaya dari langit bersinar mengelilinginya. Dia rebah ke bumi lalu mendengar suara berkata, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Saul bertanya, "Siapakah engkau, Tuan?" Jawabnya, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Bangkitlah, masuklah ke kota. Di sana engkau akan diberitahu apa yang harus kau buat." Selama 3 hari dia tidak dapat melihat dan tidak makan atau minum. Ada seorang murid Yesus yang bernama Ananias tinggal di Damsyik. Dalam suatu penglihatan, "Bersiaplah dan pergilah ke rumah Yudas di Jalan Lurus. Tanyakanlah seorang yang bernama Saul dari kota Tarsus. Dia sedang berdoa dan melihat seorang bernama Ananias meletakkan tangan di atasnya supaya dia dapat melihat semula." Ananias menjawab, "Ya Tuhan, aku telah mendengar ramai orang mengatakan hal orang itu. Dia telah banyak menganiaya umat-Mu yang saleh di Yerusalem. Namun demikian, Tuhan berkata, pergilah, kerana aku telah memilihnya sebagai alat pilihanku untuk mengkabarkan namaku kepada bangsa-bangsa asing, raja-raja, dan umat Israel. Aku akan menunjukkan kepadanya segala kesengsaraan yang akan ditanggungnya kerana namaku." Dengan demikian Ananias pun pergi lalu masuk ke rumah itu dan meletakkan tangannya ke atas Saul sambil berkata, "Saudaraku Saul, Tuhan Yesus yang telah menampakkan dirinya kepadamu dalam perjalanan ke sini telah mengutusku supaya engkau dapat melihat semula dan dipenuhi Roh Kudus." Serta-merta sesuatu seperti sisik guguh daripada mata Saul dan dia dapat melihat semula. Dia pun bangun lalu dibaptiskan. Kemudian dia makan dan kekuatannya pun pulih. Saya sukakan cerita Ananias ini. Setahu kita, dia hanyalah pengikut Yesus yang lazim. Tidak syak lagi dia gentar dengan kabar bahawa Saul akan datang untuk menganiaya penganut-penganut Kristian di kotanya. Akan tetapi apabila Yesus menghantarnya untuk menyembuhkan penglihatan Saul, Ananias patuh pada arahan Yesus. Dia membuat lebih dari itu. Apabila Ananias bertemu dengan bekas musuhnya, perkataan pertama yang dia ucapkan ialah saudara. Ananias memanggilnya saudara Saul kerana Saul telah percaya kepada Yesus walaupun dia memang terkenal dalam usahanya untuk mencederakan setiap penganut Kristian yang dia temui. Ananias meletakkan tangannya sendiri ke atas Saul bukan untuk menyakitinya tetapi untuk menyembuhkannya. Ananias juga menyambutnya ke dalam keluarga Tuhan sebagai saudara seiman. Bagaimana Ananias boleh melakukan ini? Hanyalah kerana kasih Yesus di dalam hatinya yang membuatkannya menjaga musuhnya. Bukankah ini juga dilakukan oleh Yesus untuk kita? Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dan membawa kita keluar dari kegelapan, walaupun kita masih lagi musuh Tuhan, menentang Dia dan menyakitkan jiran-jiran kita. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menjadikan kita anak-anak Tuhan. Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Sekarang kita boleh mengasihi sebagaimana Dia mengasihi kita biarpun jika Dia mengutus kita untuk menjaga musuh kita. Kita berdoa, "Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu bersinar melaluiku juga." Amin.